Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kerana Allah izin untuk kita berjumpa pada malam ini. Alright, Alhamdulillah. Malam ni kita live, insyaAllah. Kita nak okay, alright. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alright. Okay, alright. Alhamdulillah. Apa khabar anda semua? Malam ni yang sedang live bersama dengan saya, insyaAllah kita seperti biasa kita ada soal jawab bisnes. Dan kalau anda ada soalan berkenaan bisnes yang boleh saya bantu, insya-Allah boleh tulis soalan anda di bahagian bawah, insya-Allah. Jom kita tulis. Okey. Ada cabar. Okay, alright. Okay. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita start pukul 10.30 malam ni, alhamdulillah. Sebab saya selesaikan semua perkara yang patut diselesaikan. Dan now baru kita ada masa untuk saya bersama dengan anda, kita live, kita tengok apa yang boleh kita share, kita bantu untuk live pada malam ini. Apa khabar anda semua yang sedang live? Daripada bumi mana anda sedang live sekarang ni? Daripada bumi mana? Tak tidur lagi ke? Hari ni malam Jumaat kan? Tak tidur lagi? Right, so tap screen guys. Kalau anda kita akan mulakan kita punya sesi soal jawab ni sekejap saja lagi. Once kita hit kita punya 1000 likes, right, untuk kita punya, kalau anda tengok ni kan, so tap screen sebanyak mungkin. Dan once sampai 1000 likes, saya akan start ambil soalan-soalan untuk bantu cabaran bisnes anda keluar daripada your business problem, insyaAllah. Okay, alright. So let's talk about what's going on. Okay, especially kepada usahawan-usahawan hari ini. So kita tengok sebelum saya ambil soalan, boleh tap screen dulu. Tap yang duduk kat luar, jemput masuk. Tap screen, likes, so that kita boleh capai sampai 1000. Dan kita akan start ambil soalan-soalan lah, insyaAllah. Okay, alright. Thank you so much yang live bersama. Kita baru je mula ni. So ada beberapa persoalan yang saya tengok dekat sini. Ada ramai orang yang nak bertanya bagaimana anda ataupun saya mulakan bisnes. Perlu jawab saya mula bisnes ke, atau patut kita go dengan bagaimana nak memulakan perniagaan? Siapa-siapa yang kat sini yang sedang live, mungkin sekarang baru nak mulakan bisnes kan? Baru nak start bisnes. Ada tak yang sedang live ni, dia baru nak start bisnes? So, ini soalan juga bermain. Apakah produk atau perkhidmatan utama yang boleh kita tawarkan? Ada juga soalan macam ni kan? Soalan yang biasa orang tanya juga, apakah sasaran pelanggan kita nak
jual barang kita, produk kita ni nak jual kepada siapa, sasaran pelanggan. Juga ada yang tanya soalan ni. Alright, so macam mana nak cari keunikan berbanding pesaing lain, pesaing lain. Itu juga ada yang bertanya soalan yang sama. Okay, boleh tap screen guys. Yang duduk kat luar boleh jemput masuk, tap dulu screen. Give love, right, supaya kita capai 1000 dan saya akan ambil soalan-soalan daripada anda. So apa lagi? Apakah cabaran terbesar bila mana buat bisnes? Ada juga orang tanya macam tu. Apakah pencapaian terbesar dalam perniagaan? Alright. Apa nasihat kepada usahawan baru? Ada juga yang tanya soalan. Apakah nasihat kepada usahawan baru? Okay. Bagaimana mengurus keuangan? Ada tak yang ada soalan yang sama? Mengurus keuangan macam mana? Bagaimana membina pasukan yang kuat? Bagaimana mengekalkan motivasi? Bagaimana mengendalikan maklum balas? Orang bagi feedback dalam bisnes kita kan. Ada juga yang tanya soalan ni. Alright. Bagaimana kita nak ukur kejayaan dalam bisnes? Ada juga. Apakah sumber atau alat yang paling berguna untuk perniagaan? Zaman sekarang ni yang paling berguna adalah AI. Okay. Bagaimana mencari keseimbangan kerja, bisnes, kehidupan peribadi, kan? InsyaAllah. Okay, so ni soalan-soalan yang saya go through. Tapi bagaimana dengan anda? Anda ada tak soalan-soalan dalam bisnes yang insyaAllah saya boleh bantu? Kita akan live around 30 minit. Kalau ada ruang dan peluang, anda ada satu keserabutan kepala, boleh tulis kat bawah insyaAllah. Kibi, macam mana nak build personal branding? Okay, jom kita discuss soalan Kibi yang pertama. Nanti 21-22 ada event kan? Betul, Farhan. Kita akan berada dekat IDCC Shah Alam untuk event Grow Business Lebih Laju. Sekejap saya cuba tengok ada tak dia punya ni. Bismillah, sekejap. Takut yang bertanya tu saya nak jawab juga kan. Tapi kalau nak jawab dalam keadaan tengah ni, okey. Saya letak terus so mudah, siapa-siapa yang nak tanya soalan ada event ke apa, Allah kecilnya aku letak. Kecil sangat, payah juga orang nak nampak kan. Saya letak kat sini lah Lepas tu korang tengok lah. So 21 dan 22 ni kita akan berkumpul dekat Shah Alam untuk kita belajar grow business lebih laju. Okay, alright. So for those yang nak grow business lebih laju, boleh isi form dekat bawah tu. Nanti tim konsultan kami akan bantu anda untuk ke IDCC Shah Alam. Okay. Jom kita ada any question business boleh tulis di bawah insyaAllah. Saya tak tahu patut saya letak ke tak. I don't know whether I should put it here or not. Cuba anda tulis. Patut saya letak tak benda ni? Okay. So jom kita discuss. Okay, for those yang nak ke Grow Business Lebih Laju, anda boleh isi form dekat bawah ni. Form warna orange tu, warna putih atau orange dekat bawah ni. Saya akan pin form tu. Alright, ada form tu dekat bawah. Then anda boleh isi. InsyaAllah nanti saya pun baru tahu Oh, Coach Alia, boleh jemput siapa yang tak pernah yang ada bisnes, you nak growkan bisnes. InsyaAllah boleh hadir pada 21 dan 22. Boleh isi je form kat bawah. Nanti tim saya akan hantar jemputan untuk hadir pada 21 dan 22 Mei ni. Okay, alright. Oh, patut letak. Okay. Baik. Okay, saya hadir nak jumpa. Boleh Farhan? Farhan isi dulu form tu. Nanti tim saya akan berhubung. Jom kita cari tengok soalan. Okay, macam mana kita nak bina personal branding? Okay, macam mana kita nak bina personal branding? Okay, baik. So, let's talk about personal branding. Malam-malam ni kan, patutnya 10.30 dah tidur kan. Tadi saya ada buat workout sikit, exercise sikit. Jadi dia ada adrenaline rush lagi lah kan. So okay lah. Boleh buat live lagi, sekejap lagi nak tidur.
So bagaimana kita nak buat personal branding? How can we okay, anyway, penting tak personal branding? Boleh tak kita, setuju tak semua kita kupas personal branding malam ni? Setuju tak? Siapa setuju? Cuba komen kat bawah. Kita kupas tentang personal branding. Setuju ke tak setuju ni? Kalau setuju, komen kat bawah setuju. Kita kupas tentang personal branding. Maybe takes about 30 minutes untuk kita betul-betul faham tentang personal branding. Okay? Siapa setuju, cuba komen kat bawah setuju. Dan kalau anda rasa baik, tap screen. Kita sampai, kita dapat 10,000 pun better. Okay? So bila kita cerita pasal personal branding, kalau anda perasan, banyak syarikat-syarikat besar akhirnya dia akan di-associate dengan founder. Right? Bisnes-bisnes besar biasanya dia akan di-associate dengan founder. Elon Musk di-associate dengan Tesla, associate dengan SpaceX, kan? Company besar contoh Steve Jobs di-associate dengan Apple. Kalau sekarang ni, kalau Google, orang akan sentiasa tengok Sundar Pichai. Walaupun dia bukan pemilik, tapi dia adalah CEO. Kalau TikTok, kita kenal dengan CEO kepada TikTok, kan? Orang daripada Singapura, kan? So, kebanyakan company-company besar, dia akan associatekan company tersebut dengan one particular figure. Alright? One particular figure. So, kalau company besar buat macam tu, apatah lagi company yang baru bermula macam company kita ni. Kalau company kita masih mencari jalan lain, agak-agak jalan macam mana kita jumpa? Jalan efektif ke jalan tak efektif? Mesti jalan yang mungkin akan ambil masa yang panjang dan sebagainya. So bagi saya, simple je. Kita tengok je apa company besar buat, kita tiru vasi sahaja. Dan company besar, dia ada apa dia? Dia ada satu figure, right? One figure yang basically mengepalai that company. That figure represent brand feeling kepada satu-satu brand. Okay? Thank you Azizi bagi heart. Thank you so much. Okay. So bila mana kita bercakap tentang personal branding, saya nak bagi kepada anda satu strategi. Okay? Satu strategi, dan saya akan kupas strategi ini untuk build your personal branding jadi personal branding yang bagus. Alright? Dan bukanlah personal branding yang mengecam orang lain, bukan personal branding yang kata Mescom tak bagus. Kan? Cakap belajar dekat universiti tak elok, kita tak nak. Boleh nak buat provokatif punya style so that you gain attention, tapi kita tak naklah gain attention dengan cara macam tu. Tapi again, boleh tak buat cara macam tu? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Memang to get attention, alright, anda kena you boleh guna satu cara lagi adalah untuk provoke satu lagi pihak. In fact, okay, kalau anda tengok, dia provoke siapa? Di MA Islam dia provoke siapa? Dia provoke Mescom. Dan anda kena faham, kebanyakan orang yang budak-budak Mescom ni adalah budak-budak yang banyak buat video, kan, react, banyak cakap. Bijak budak tu. Jangan cakap dia tak bijak. Okay? Macam mana cara untuk mohon masuk Funivo College? Boleh DM saya. Cuba pergi saya punya profile, DM saya, bagi tahu nak masuk Funivo College. Okay? Sebab sekarang ni pun Funivo College akan mula start pengambilan student untuk batch terbaru. Jadi boleh message saya dekat ni. Sebab kita punya, kalau tak silap saya, limited space dah. Kita tinggal lagi 24 tempat kosong saja lagi. 24 pun saya tak tahu dah. Ni pun cerita minggu lepas. 24 tempat kosong sahaja lagi yang tinggal untuk masuk dan belajar dekat Funivo. Funivo College lah, specifically FE College. Okay?
Kalau buat vlogging, macam mana nak create personal branding? Okay. Sabar. Saya nak jawab ni. Sambil-sambil tu boleh tak tap screen guys. Kita cukupkan 10,000 orang yang melihat kita punya live ni insyaAllah. Okay. Kalau ada tak faham, boleh tanya saya. So, saya nak share kepada anda malam ni segitiga, alright? Segitiga strategi untuk bina personal branding yang berkesan. Okay? Segitiga, kita panggil segitiga magic untuk membina personal branding yang berkesan. Okay? Boleh faham? Okay, let's talk about bucu yang pertama. Okay? Bucu yang pertama. Saya nak betternya saya lukis benda ni. Kejap Okay, kejap. Saya lukislah benda ni Saya lukis pun guna buku je Buku saya ni memang buku saya conteng. Any idea ke apa saya akan conteng kat sini lah. Patutnya saya lukis dengan iPad, tapi tak apalah. For the sake untuk anda belajar kan. Dia kalau kelas-kelas free macam ni, mengajar walaupun input dia mahal, orang takkan appreciate kan. Tapi tak apalah. Orang yang stay dalam live ni adalah orang yang InsyaAllah dapat rezeki tu. Okay, ni segitiga dia. Nampak? Okay, good. Nampak segitiga ni? Okay. So, when we talk about untuk membina personal branding, dia ada segitiga. Okay. Dan segitiga setiap bucu tu dia mengandungi ada maksud tersirat. Okay, nombor satu. Alamak, pen saya pun tak apa nak ni. Okay, nombor satu. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Hodoh pun jalan je lah Nombor satu ni, dia mesti dipimpin untuk membina personal branding yang bagus. Dia kena ada satu karakter dipanggil sebagai charismatic leader. Okay? Charismatic leader. Dia mesti kena pimpin oleh orang yang berkarisma. Kalau orang tu tak ada karisma, orang takkan nak follow dia. Faham? Kalau orang tu tak ada karisma, orang tak nak follow dia. Saya buanglah benda ni, jadi saya pun jadi distract. Sekabut jadi nampak. Okay? Alright? So, the first one is charismatic leader. So, bila mana anda nak membina bisnes yang bagus, anda kena tonjolkan anda sebagai orang yang ada karisma yang boleh membawa satu ideologi ataupun belief, right? Dan orang boleh ikut. Contoh, dalam Islam, right? Kalau dalam Islam, siapa charismatic leader dalam Islam? Of course, Nabi SAW. Jadi, berkarisma tak Nabi? Karisma? So, cuba tengok anda duduk depan cermin. Adakah bila orang tengok kita ni, orang rasa kita ni berkarisma? Boleh faham tak maksud saya? Kalau orang tengok kita tak nampak that charismatic leader tu, should you do something? Perlu tak kita buat sesuatu? Kalau perlu, buatlah. Okay? Contoh, kalau kita rasa kita ada masalah in term of, badan kita ke kan, diet lah. Perlu tak? Perlu. Jangan kata tak perlu. Sebab bila first impression, penting tak untuk kita jadi, kita nak membina personal branding ni. First impression, penting ke tak penting? Ada orang kata, yelah, jadi diri sendiri. Okay, saya faham tu. Kita kena bercakap di bumi yang yang nyata lah, perkara yang nyata. Orang follow ni ada sebab. Betul tak? Orang follow seseorang ni sebab ada sebab. Saya tak kata suruh jadi handsome, muka cantik. Tak semestinya. Tapi orang memang sukakan kecantikan.
saya tak kata suruh jadi cantik-cantik, saya tak kata suruh jadi handsome. Sebab setiap orang ni dia ada kelebihan masing-masing. Tetapi ceritanya adalah untuk first impression orang, it's very important. Contohnya, pakaian yang elok, bergosok, bukan mahal, yang elok bergosok. Okay? Alright? Nampak kemas. Itu semua first impression. Jadi, kalau kita jenis yang tak berapa nak pandai berdandan kasih elok, penting tak kita buat benda tu? Penting kan? Cuba anda bayangkan, kemas dan bersih. Betul, perniagaan Bakhtiar. Anda bayangkan katalah Elon Musk lah. Dia membawa dia membawa image Tesla, image SpaceX. Dia pergi mana-mana dia pakai seluar pendek. Pergi mana-mana dia pakai seluar pendek. Lepas tu ada tattoo. Contohlah ada tattoo sana, tattoo sini. Apa akan jadi kepada orang yang tengok dia? Will people trust him? Tak kan? Tak. So sama juga dalam kita, when we do business, saya tak kata supaya kita ni kena jadi macam Korea. Tak ada. Saya suruh anda ni first impression. Sebab tu ada orang first impression, terutama lelaki, perempuan tak. Lelaki pakai air bau. Air bau. Kelantan pakai air bau. Kena pakai apa? Pakai perfume. Pakai perfume. Janganlah busuk. Ya, ada certain orang memang dia ni ada bau badan. Certain orang dia ada bau badan dia. Dan bila dia ada bau badan, problem tak? Problem lah. Okay, saya faham anda nak muncul di social media, jadi tak perlu dah sembuh, thank you so much yang bagi ni. Tak perlu dah nak sembuh perfume bagai sebab nak buat konten je pun. Memang anda kata konten je pun. Tetapi how you do anything is how you do everything now. How you do anything is how you do everything. Kalau anda wangi, anda rasa mana lagi confident? Anda wangi dengan anda tak wangi? Mestilah wangi. Betul? Okay? So, first impression is very important. Very important. Dan saya tak kata mahal. Anda kena faham oh, kalau macam tu kena beli jam Rolex lah. No. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Bagi saya, personally, my personal opinion, adakah perlu kita beli barang-barang berjenama just untuk impress people? Ada orang akan kata ya. But my personal view, my world view is we don't need semua tu. Sebab kita diri sendiri pun dah special. Kenapa kita perlukan barang-barang lain kalau kita tu memang dah bagus? Boleh faham? Bagi saya, kalau orang tu dia percaya diri, dia tak perlukan benda tu. Kalau dia pakai sekalipun barang-barang mahal, contoh jam mahal-mahal harga 100,000, itu bukan untuk dia jadi confident. Itu memang dia pilih saja-saja nak pakai. Anda faham tak maksud saya? Do you understand what I mean? Boleh dapat tak apa saya cakap? Orang pandang kita tinggi bukan sebab jawatan, bukan sebab apa yang kita pakai, tapi sebab nilai diri kita, karisma yang kita tunjukkan. Boleh faham? Okay? Bukan bermaksud untuk jadi charismatic leader perlu pakai benda yang mahal. Saya, to be honest, secara jujur dan ikhlas, sepanjang saya berniaga, saya tidak percaya dengan benda-benda tu. Okay? Saya tak percaya. Saya pernah ada satu masa, this one guy, saya meeting dengan dia, ada satu dekat area dekat KL, apa nama tu Hartamas, if I'm not mistaken, atau
somewhere dekat Mont Kiara, somewhere dekat situlah kawasan tu. Saya meeting dengan dia, saya duduk je. Dia terus pegang tangan saya tau. Then dia kata, "Tuan, mesti jam mahal ni," dia kata. Dia tak tengok pun jam yang saya pakai. Saya kata, tak adalah. Saya tak pernah beli jam mahal. Kan? So, dia punya impression tu, saya pakai jam mahal. Sedangkan saya tak ada jam mahal. Okay? Alright? So, it depends on you. Jadi, cerita kita sekarang ni, first impression, biar nampak kemas. Biar kena dengan perwatakan yang kita nak bawa. Okay? Bukan mahal, tapi nampak kemas, boleh dipercayai, dan people, kalau anda jumpa depan-depan atau tengok video, people can like, dia punya gut feeling, I can trust him. Okay? So itu memang benda pertama, personal branding guys. If you are talking about personal branding, itu adalah benda pertama yang anda perlu fikirkan. Saya ambil contoh kalau orang tu ketua penyangga, gangster lah, paling padu punya gangster kan. Dia pula kerja dia bunuh orang kan. Contoh, ini kan contoh. Tapi bila setiap kali dia buat video, dia pakai kopiah. Dia pakai jubah, dia tinggal janggut panjang, dia jadi walid kan. So, apakah orang akan rasa bila mana tengok dia? Orang akan cakap, oh ini alim betul. Padahal dia ketua gangster. So itu betapa pentingnya untuk anda tengok pakaian anda yang anda pakai. Kalau anda, if you are talking about personal branding, kalau anda tengok influencer kat Malaysia, perasan tak influencer kat Malaysia, setiap tahun kan, dia berubah tau. Setiap tahun. Ada masa dia gemuk, ada masa dia sedang-sedang, ada masa dia kurus gila. Ada masa dia style misai dia lain, ada masa dia jambang, ada masa dia tinggal misai, ada masa begitu, ada masa begini. Ada masa botak, ada masa ada rambut. Perasan tak influencer buat dekat Malaysia tu macam tu? Kalau anda perasan, cuba tulis. Yang anda perasan orang tu selalu ubah dia punya image, dia punya personality. Cuba tulis. Nak tahu juga korang perasan ke tak perasan? Pejamkan mata. Khairidah. Macam Andika, betul? Macam Andika Putra kan. Dia berubah lepas dia kahwin kali kedua kan. Dia berubah. Dulu style lain, sekarang style lain kan. Itu viral old money. Sekarang dia macam like so called matured punya style kan. Tak kisahlah old money tak old money kan. Dia dengan wife dia kan. Saya rasa sebab wife dia orang Kelantan, jadi dia jadi modest, you know, like tone down a bit. Itu saya punya pandangan. Shahizee Sam, ya, Shahizee Sam, latest Shahizee Sam memang kurus betul kan. Okay, ada lagi yang anda perasan? Tak ada lah? Ada lagi tak? Thank you so much yang baru masuk live saya. Boleh tap screen. Kalau ada any question regarding business, boleh tulis di bawah. Malam ni kita sedang bincang tentang personal branding. Okay. Kita tulis kat sini. Bincang topik. Okay, sekejap. Okay, alright. Okay, so itu nombor satu. Bila mana anda nak bina personal branding, you kena jadi watak yang bagus, watak yang disukai. So when we talk about watak yang disukai, your first impression is everything. Okay, settle. Dot. Khalas. Clear. Boleh saya masuk ke dua lagi? Dah pukul 11 ni, kita kena tidur ni. Esok nak bangun tahajud lagi kan? Dua lagi. Okay, dua lagi cukup. Khalas, kita tutup cerita kita hari ni.
Okay, so number 1 settle. Kita pergi number 2. By the way, yang baru live dengan saya, insyaAllah kita, kalau anda ada kita dekat Funivo, kita ada banyak solution yang kita buat. Kita ada consulting, kita ada kelas untuk grow business, ada Funivo Business Academy. Kita juga ada Funivo College, right, for those yang nak hantar adik, anak untuk belajar digital marketing content creator dekat kita punya college. Kita juga ada solution untuk software yang kita bina untuk anda semua. Software AI untuk marketing, sales, software AI latest yang kita akan launch pada 1 dan 22 ni. Software AI untuk anda tapis staff yang terbaik. Kita juga ada consulting company yang boleh bantu anda. Alright, so for those yang nak kami bantu to grow your business, anda boleh isi form dekat bawah tu. Okay, form kuning dekat bawah tu. Okay, form tu saya pin dekat bawah. Form ni dia akan tahan 30 saat. So siapa yang nak kami bantu untuk grow business, boleh isi form dekat bawah ni. Okay, baik. So bila kita cerita pasal personal branding dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti ada, saya tak tahu anda nampak ke tak ni. So personal branding, this is charismatic leader, but now is personal branding. Tak maaf lah, ni main sebab ada soalan personal branding, jadi kita raikan soalan tu. Depan saya pun ada buku saya yang memang saya catat segala nota yang saya ada. So saya just lukiskan untuk anda. So when we talk about personal branding, dia kena ada ni, dia kena ada vehicle. Personal branding, if you want to build personal branding, you kena ada satu vehicle yang you bawa bersama with your personal branding. Apa maksud vehicle? Maksud vehicle ni adalah jenama bisnes anda. Okay? Anda kena ada jenama bisnes. Personal branding without jenama bisnes, dia hanya akan berdiri di atas diri dia sendiri. Dan kalau dia hanya berdiri di atas diri dia sendiri, if anything happen kepada diri dia, dia punya income akan putus. Faham? So kalau anda plan untuk develop personal branding, always come out with vehicle which is your own brand or your own company brand. Faham? Baru dia akan balance. Otherwise, kalau anda just suka orang minat dengan anda, dia takkan ke mana. Sebab anda cuba perhatikan what happen kepada artis-artis yang bila mana kalau time popular memang job banyak, duit banyak. Tapi once dia dah tak berapa popular, duit dia akan start sikit. So, sama juga orang yang buat personal branding without proper vehicle ni. Tanpa vehicle yang bagus, you tak build your jenama out. Okay, faham tak apa yang saya maksudkan? Cuba tulis kat bawah siapa faham. Patah brand. Okay, Alhamdulillah. Aiman Saufi. Baik, Alhamdulillah. Ada lagi? 2 orang je. Zizi, okay. Suzy. Alright. Lagi? Mana lagi yang ramai-ramai ni? 70 orang ni. Baru berapa orang ni cakap faham ni? Yang lain mendengar sambil lali, mata lali nak tidur. Baru masuk Sleepy. Alamak, Sleepy baru masuk. Okay, alright. Good. Faham Okay, good. So, listen to me carefully. If you want to build your personal branding, ada 3. Tengah cuba build personal branding. Okay, alright, good. Dalila, okay, baru masuk. Waalaikumsalam. Saya pun dah pukul 11 ni. Saya memang plan live 30 minit je just untuk share dengan anda. So kita dah habis dah. Stay with me.
Right, stay with me sekejap saja lagi, kita akan habis dah. Topik malam ni adalah personal branding. Okay, sebab soalan daripada anda tu personal branding, jadi kita pilih satu soalan, kita jawab soalan and pergi tidur. Esok bangun tahajud. Okay, so kena ada vehicle, kenderaan kena ada. Kalau anda belum ada kenderaan, bina kenderaan. Again, for those yang buat personal branding dan hidup dengan jadi influencer, KOL, orang bayar you guys untuk bina, buat review dan sebagainya, I would say that kind of business is good. Kalau anda boleh jaga your positioning, then the money is good. But then without a proper business vehicle, right, then you tak boleh survive. Right, sebab brands will pay you when you are on top. Masa you tengah popular, orang akan bayar. Tapi kalau you dah tak popular, brand takkan bayar. Kalau brand bayar pun, brand bayar sikit. Okay, always build your own brand. Okay, alright, always buat your own brand. Okay, di samping you review produk orang, you kena ada your own company, your own brand. Baik, kita cepatkan proses. Nanti saya akan ambil soalan-soalan berkait dengan personal branding. Then number 3, kalau anda nak bina personal branding yang bagus, okay, again kita patah balik kepada ni, charismatic leader and then vehicle ni. Kalau kita tengok personal branding, namanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membina personal branding pada kecil tau. Nabi Muhammad digelar Al-Amin, yang boleh dipercayai, kan? Nabi Muhammad ni dia dah ada branding dia. Cuma Nabi Muhammad tidak ada apa? Vehicle. So apakah vehicle Nabi Muhammad? Adalah ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun. Iaitu nama vehicle tersebut adalah Islam. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat dipercayai, baik, budi pekerti, keturunan-keturunan yang hebat dekat Mekah, tapi tidak ada vehicle. Jadi macam mana? Tapi Alhamdulillah pada usia 40, Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul. Umur 40. Ada vehicle lah. Vehicle dia adalah Islam. Boleh? And then number 3, kalau anda nak membina personal branding yang bagus, okay, okay, nampak apa yang saya tulis ni? Oh, terbalik. Okay, terbalik. Ni terbalik. Tak apalah. Always talk about future. Okay, when you nak jadi orang yang boleh influence people, always talk about future. Okay, untuk anda membina personal branding yang efektif. Again, saya bagi tahu yang efektif. Bukannya bila mana kita nak build personal branding ni, kita kena mengata kepada orang, kan? Kita kena talk about future. Kenapa kita kena cakap pasal future untuk membina personal branding? Why? Sebab orang sudah ada trauma masa lampau. Jadi kalau anda cuba memperbaiki masa lampau, dalam keadaan orang dah associate masa lampau dan masa sekarang dengan sesuatu perkara, it is hard for you to change it. But the moment you talk about future, nobody pernah experience future tu macam mana. That's why bila you talk about future, people will tend to be excited. Orang akan rasa excited pasal tu. Dan bila orang excited, people will start to follow you. People will start to listen to whatever you want to say. Because you talks about future. Faham tak? Siapa faham apa yang saya maksudkan? Kalau personal branding tu selalu cerita pasal cerita lama,
right? Cerita lama kan, orang dah boleh associate benda tu. Okay, saya ambil contoh lah. Put aside politics, tapi saya nak bagi contoh tu cerita politics. Okay, cerita politics. Cuba anda tengok kempen Donald Trump. Kempen Donald Trump menang pilihan raya Presiden US. Orang memang tak suka dengan Donald Trump, to be honest. Kita yang bukan duduk kat US pun tak suka Donald Trump kan. Tapi pada zaman kita pun tak suka Kamala Harris lah jadi calon presiden yang satu lagi kan. Ataupun Joe Biden, we don't like Joe Biden. But then why instead of orang vote kepada yang satu lagi tu, people vote for Donald Trump untuk jadi presiden? Sebab Donald Trump bercakap tentang future, make America great again. Betul tak? Dia bercakap tentang future, make America great again. Jadikan orang, kalau dia bercakap tentang kami akan betulkan apa yang awak alami, inflation semua, orang pernah lalu. Jadi bila orang pernah lalu, orang dah ada satu stigma perasaan dekat situ. But then if you talk about future, dia macam mana saya buat, saya bukanlah pakar politik, tapi analisa masa malam sebelum PRU yang PH menang tahun 2000 berapa yang saya ingat. 2000 berapa PH menang? Yang betul-betul menang yang Tun Mahathir jadi Perdana Menteri tu. 2017 17. Tak ingat. 2018 jadi langkah-langkah tu kan. 2018 18 lupa saya. 2018. Masa tu kempen Barisan Nasional adalah jangan menghancurkan apa yang telah kita bina. So dia keluarkan video-video yang Barisan Nasional dah buat jasa kepada Malaysia. They talk about the past. But pada ketika itu, Pakatan Harapan, dia punya kempen, they talks about future. So orang lebih suka dengar perkataan future berbanding past. So bila, bukan past-past lah kan. Jadi bila anda nak membina personal branding yang efektif, number one, you need to be, you kena portray you as charismatic leader. Okay, your first impression is very important. You punya style is very important. The way you portray yourself, looks. Okay, kalau anda nak dipanggil ustaz, maka pakailah kopiah. Kalau anda nak dipanggil bijak, maka pakailah spek. Okay, kalau you nak look wise, then elakkan pakai baju-baju yang funky, color yang bright, something like that. Okay, number two, you mesti ada vehicle yang boleh you sandarkan, iaitu your business name atau your product or your service. Okay, and then number three, untuk you build your personal branding, always talk about future. Right? People loves to hear about future. Kereta terbang lah, sebab tu wawasan 2020 padu. Bila datang Pak La, arwah Pak La kan datang Islam Hadari. Jadi kita, the vibe is not the same like wawasan 2020. Betul tak? Sebab why? Wawasan 2020, we are talking about future. Islam Hadari, we are talking about now, present. Okay? Boleh faham? That's the difference. That's the difference. Kecil, but then the impact is huge. Okay, dapat something tak untuk personal branding? Belajar something? Siapa belajar? Cuba komen sikit. Selepi, Alhamdulillah. Allah bagi faham. Siapa faham tu, Allah bagi faham. Saya hanya sebab saja malam-malam ni kan, nak tidur dah ni. Kalau tidur lewat, tak bangun tajuk malam ni. Kan? Okay, saya ambil soalan. Siapa-siapa yang ada soalan boleh tulis kat bawah. InsyaAllah. By the way, sebelum saya lupa, for those yang serius, ni dengan syarat serius. Tak serius, saya tak nak. Siapa serius yang nak growkan business, nak kami bantu melalui sesi consulting, sesi coaching, mentoring, sesi kelas, melalui software-software yang kami develop, alright? Dan juga kalau anda ada adik atau sahabat-sahabat ke mana-mana yang umur 16 tahun sampai 20 tahun yang nak dihantar ke college kan,
Tapi dengan syarat serius, anda boleh isi form dekat bawah ni. InsyaAllah nanti tim saya, konsultan kami akan berhubung dengan anda, insyaAllah. Okay, boleh isi form warna kuning kat bawah ataupun saya pin kat sini. Sekejap bismillah. Okay, so 30 saat. Boleh tengok form, isi form tu, tapi dengan syarat serius. Tak serius, jangan tengok pun form tu. Umur 23 boleh, tak masalah. Alright? Umur tak ada masalah pun. Cuma kalau umur dah 23 boleh masuk ke Academy Business Fund Evo. For those yang umur 16 tahun, 17, 18, 19, 20, 21 ni, kalau baru lepas SPM boleh masuk college kita. Okay? Alright? InsyaAllah. Okay, ada soalan boleh? Saya ambil 2-3 soalan dan kita tidur lah. Farid, salam Farid. Tuan dekat IDC next week akan belajar apa tuan? Pertama kita akan belajar, bagus soalan ni. Bismillah. Pertama kita akan belajar sesi pertama pagi kita akan belajar tentang bagaimana nak grow bisnes anda dengan anda grow your team. Sebab ramai orang dia start growing, dia boleh start diri dia sendiri, tapi bila start nak pergi ke next level, definitely kita perlu orang. Betul tak? So bila kita perlu orang dan dalam keadaan bila kita perlu orang, kita silap ambil orang, itu bisnes kita tak grow. Kita pun tak faham hierarki dalam bisnes sebagainya. Dan pada sesi pertama kita juga akan memperkenalkan AI, software yang ada AI, kita panggil talent AI, untuk anda evaluate staff anda dan juga orang yang nak masuk kerja dengan anda. So AI akan tentukan rating dia, sama ada dia bagus untuk anda hire atau tidak. AI akan tentukan. So you just need to go through all the process, and then AI dekat belakang tu akan check whether this candidate bagus atau tak. Siapa nak that software? Siapa nak kalau saya kalau saya boleh bagi software yang kita akan launch pada 21 dan 22 ni, fresh new software yang kami develop, alhamdulillah. Siapa nak software yang boleh evaluate sama ada candidate yang nak kerja dengan anda tu bagus ke tak bagus, untuk mengelakkan anda kerugian. Bila kalau anda silap pilih orang, anda rugi gaji, right, masa dan sebagainya, culture kan. InsyaAllah. So 21-22. So that is the first topic. And then petang kita akan belajar how to grow business dengan melihat aspek-aspek yang perlu dan penting untuk anda terbangkan perniagaan anda. Contohnya apa? Dari sudut margin keuntungan produk dan servis kita. Adakah margin keuntungan kita bagus? Sebab kadang-kadang ada orang dia berniaga lama dah, tapi mana duitnya tak nampak. Why? Because of margin tu tak ada. Okay? And then kita akan tengok marketing and sales. Hari kedua kita akan tengok marketing and sales, dan kita akan guna AI juga in order for you to grow your business. Okay? Alright? Itu hari kedua. Dan petang hari kedua kita akan ada sesi soal jawab yang very intense biasanya, untuk anda dapat clarity in terms of how to grow your business to the next level, insyaAllah. Okay, nanti kita jumpa dekat IDCC Boleh isi form dekat bawah guys. Sekejap, mana form tu? Form tu ada 30 saat. Okay, boleh isi kat bawah. Nanti esok lah kot konsultan saya akan contact anda, insyaAllah. Thank you yang dah isi tu. Okay, dia keluar biru-biru kat sini tu. Itu maksudnya orang isi dah tu. Okay, jom kita tengok soalan. Ada soalan tak? Saya ambil 1-2 soalan dah. That's it lah. InsyaAllah saya pun. Gudang garam dulu. Tak tahulah tuan, saya pun tak isap rokok. Gudang garam mana aku tahu. U-shape nak minta halal sekali ilmu dah hutang dengan tuan. Hutang apa? Saya pun tak tahu. Okay.
Tuan better fokus grow satu business atau buat banyak business to create cash flow? Satu. Tak payah buat banyak. Jangan buat gila buat banyak. Kalau satu tak jadi, apatah lagi 2, 3, 4, 5. Tak payah. Buat pening kepala je. Satu pun dah cukup memeningkan kepala. Okay? Alright. Saya, Alhamdulillah, takdir Allah baik. Saya sendiri pun tengah running berapa bisnes. 1, 2, 3, 4. Yang saya invest lagi. More than berapa? More than 5. Itu tak masuk lagi projek-projek kecil. More than 5, 6. Pening kepala, tak payah. Tapi dia akan jadi bagus untuk expand business bila mana kita dah buat satu dan berjaya. Kita ada team dan pasukan yang boleh kita percaya, insyaAllah boleh buat. Okay. Bila kita kata personal branding tu strong, personal branding tak akan ada waktu dan ketika yang strong, Doktor. Personal branding ni adalah satu perkara yang kalau orang tu fikirkan personal branding tu just for the sake untuk niaga dan dapat duit, bagi saya dia salah. Dia memang salah kalau dia just guna personal branding ni untuk berniaga dan dapat duit. Dia hanya dapat dunia je. Tapi kalau kita gunakan personal branding ini untuk kita kena ingat bila kita mati nanti, kita tinggal 3 benda je. Kita tinggal nombor 1, doa anak yang soleh. Itu nombor 1. Nombor 2, sedekah jariah. Nombor 3, ilmu yang bermanfaat. Jadi bila kita buat personal branding, sebab tu saya sangat against personal branding Saya sangat against personal branding yang kutuk orang kan, yang bercerita tentang benda-benda yang tak ada manfaat ni. Sebab kita gunakan platform personal branding ni sebenarnya untuk kita sampaikan manfaat, ilmu bermanfaat, right? Sedekah jariah. Jadi kalau doktor tanya saya personal branding tu, bila kita nak kata personal branding tu strong atau tidak, bagi saya nombor 1 kita kena letak di kepala otak kita, personal branding adalah sesuatu perkara yang kita akan buat sampai mati. Why? Sebab kita nak sampaikan manfaat. Okay, that is number 1. But then cara kita nak mengukur personal branding, kalau let's say kita nak satu statistik lah kita panggil apabila kita dah ada cult is, what is cult in bahasa Melayu pengikut cult, kultus. Kita dah ada pengikut kita. Bila kita dah ada pengikut kita, cult gang, okay, something like that. So once kita dah bina that cult, or community, okay, community, cult, gang or community. Once you berjaya mencipta community, cult, you raving fans. Thank you so much Fauzan. Malam-malam ni otak dah tak function ni kan. Saya sepatutnya biasa pukul 10 saya dah tidur tadi. Saya pergi naik treadmill pula tadi sampai pukul 9 lebih tadi treadmill. Memang jantung tengah ni, saya kata alamak macam mana nak tidur kan. Itu saya buat live Dan lah juga treadmill 4 kilo, dekat-dekat 5 kilo tadi. Jogging atas treadmill. Tak ada jogging sangat, jalan-jalan, ambil angin sambil tengok cerita Al-Fatih. Sekejap Okay.
Ya, kalau doktor tanya saya nak mengukur kita punya personal branding tu bagus tak bagus, apabila kita sudah berjaya membina raving fans, cult, gang, itulah dia. Okay? Alright? Boleh kata? Begitulah kaedah dia. Itu maksudnya indikator awal. So macam Khairul Aming, dia dah membina satu cult yang kipas susah mati lah. Si kipas susah mati Khairul Aming macam tu lah. Okay? Tuan, untuk personal brand kita nak start dengan konten apa? I would say bila mana kita nak bermula dengan personal branding, just don't create, document it. Okay? Don't create, document it. Maksudnya anda just document dulu apa yang you rasa boleh divideokan, you videokan. Eventually bila kita dah put banyak content dekat social media, eventually you will find your voice. Anda akan jumpa aha moment, oh this is my voice. What is voice dalam bahasa yang mudah difahami? Inilah suara saya. Itu direct translation, voice. You will find your voice. Macam mana tak datang pula malam ni kan. Suara lah, suara. Message. Something like that. Okay. Anda akan jumpa your voice, your message, your personality. You know, suddenly. Saya ambil contoh macam saya personally kan. Bila saya buat video, akan ada satu video ni, saya pergi mana-mana kan, orang akan cakap benda yang sama. Which is dia kata apa? Kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat. Dia macam tu. That is my voice. I cannot say it's trademark, but then itulah cara orang memandang kita, voice. Sampai kadang-kadang saya pergi mana-mana, Assalamualaikum tuan, apa nama tuan? Tuan, saya lupa nama tuan. Tapi kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat kan. Dia gitu. To that extent lah. Saya tak kata ada orang yang lebih baik, tapi you will eventually, insyaAllah, identity, correct, that is the word yang saya sedang cari. Azri, thank you so much tuan. You akan jumpa your identity. Okay, bukan tagline, identity. Bukan trademark, bukan personal value, it's identity. Identity itu yang paling tepat. You akan jumpa your identity. Okay, suddenly you buat, you katalah anda buat begitu video gini, suddenly ada satu video tu anda komen tentang katakanlah ekonomi. What happened to this one guy, nama yang selalu komen tentang ekonomi tu? Allah, masa saya lupa saya. Siapa yang nama dia tak ingat dah. Malam-malam selalu lupa. Akan tetapi tu, Nazri Hamdan, yes, correct. Thank you. Nazri Hamdan. So Nazri Hamdan, anda boleh pergi check dia punya profile TikTok. Dia memang banyak ulas tentang ekonomi tau. Tapi sebelum dia jumpa dia punya voice and identity, dia banyak buat konten yang tak apa-apa lah. Dia sendiri mengakuinya. Dia try situ, try sini, you know, here and there konten. Then suddenly, boom, satu konten tu jadi. And then rupanya dia kata, oh this is my strength rupanya, which is economy. So dia start focus on economy. Okay? Boleh? Apa perasaan suara tuan tu ada di mana-mana dulu? To be honest, saya tak ada apa-apa perasaan. Ni jujur saya beritahu. Saya tak ada apa-apa perasaan. Saya tak ada. Sebabnya saya pun tak tahu kenapa. Kalau orang jumpa, kenal ke, secara jujurnya saya bukan orang introvert yang suka bercakap macam ni, sebenarnya tak. Saya buat ni just for the sake untuk
Ya, salah satu harapan saya bila mati nanti saya ada saham saya. Itu je. Antara salah satunya. Kalau saya mati nanti, kalau lah tak boleh nak masuk syurga kan, tak cukup. Tak cukup, currency tak cukup. Bawa wallet tu, e-wallet tu, currency dia pahala tak cukup. Saya cari korang nanti. Ya Allah, adalah dalam dekat 80 orang tengok live saya malam tu. Cuba cari siapa-siapa yang beramal dengan apa saya cakap ni, cuba ambil tu sikit untuk saya masuk. Jadi saya tak berapa nak suka bila banyak cakap. Saya tak berapa nak suka. Tapi I do it for the sake untuk mengajar. Dalam training, dalam seminar saya akan cakap. And then lepas tu saya akan tutup mulut. Saya tak suka cakap. Dan kalau orang kata, oh saya kenal Tuan, saya kata Alhamdulillah. Yang hebat tu Allah. Yang kenalkan itu Allah juga. Jadi yang hebat tu Allah. Yang sampai buat orang nampak, orang kenal, orang ingat tu Allah. Yang Allah juga yang buatkan dia kenal, Allah juga yang buatkan dia ingat. Jadi kita tak ada apa pun. So bila orang kenal, untuk menjawab soalan Tuan, apa perasaan saya? Saya tak ada apa-apa perasaan. Saya just Alhamdulillah, kalau dia kenal maksudnya dia sampailah message tu. Kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. That's it, habis cerita. Okay? Alright? Okay guys, kita dah 11.30. I believe malam ni kita dah sentuh satu bab yang cukup baik untuk anda semua. Dan saya tak sabar untuk jumpa anda pada 21 dan 22 hari bulan Mei ini, next week. Alright? For those yang belum pernah hadir mana-mana training anjuran Fani Evo, please come. Alright? Bawa satu mindset gelas yang kosong, datang dan belajar, catat segala ilmu selama 2 hari insyaAllah. Alright? For those yang pernah datang, datang lagi berkali-kali. Seperti mana kita punya student-student, usahawan-usahawan kita yang belajar dekat Fani Evo, dah bertahun-tahun belajar dekat Fani Evo, datang setiap kali event datang. Kan? Bila tanya dia orang, datang program, dia orang bukan saja belajar, dia orang akan dapat networking. Alright? Dulu mungkin tahu, sekarang faham, kan? So datang. Siapa yang tak pernah datang, saya jemput datang. Sungguh-sungguh ni saya datang. Sungguh-sungguh saya jemput anda datang. Okay? Bukan saya seorang je. Ada Tuan Pudin, ada Tuan Syafiq. Alright? Untuk sampaikan ilmu kepada anda. Dengan izin Allah. Alright? So macam mana nak datang tu, anda boleh isi form dekat bawah. Okay? Yang warna kuning tu. Before saya before saya end kita punya live ni. Saya bagi masa 30 saat. Alright, so form tu ada kat bawah tu. 30 saat boleh isi, and then after 30 saat bila form tu dah habis, nanti kita akan end live insyaAllah. So kalau ada soalan apa-apa kan, saya live ni kalau sekadar saya nak cakap borak kosong, lepas tu cerita pasal keadaan orang lain ke, lepas tu ada certain orang provoke orang just untuk dapatkan like, comment, share kan. Saya tak memilih untuk buat macam tu for the sake untuk view. Saya lebih suka untuk menjawab soalan. So kalau anda nampak video-video saya dekat TikTok, komen je soalan tu. So bila saya live, saya tengok go through soalan tu, then saya jawab masa live, InsyaAllah. Kalau tidak pun saya jawab dalam saya punya episod baru yang saya launch, which is FG juga, bukan Fadi Ghazali tapi Fast Growth punya episod dekat YouTube. Ini saya panjang sikit lah yang tu. So, tapi saya jawab, saya post kat situ. Maybe around 10 to 20 minutes lah. Max is 20 minutes saya punya plan. Alright, so thank you so much. Kita berakhir di sini. Minta maaf kalau silap salah. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu saya sendiri. Ingat, kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat. Thank you so much guys. Assalamualaikum. Pagi.